Assalamualaikum guys and welcome back to Hello Anfar. Bagaimana cara dia untuk korang tunjuk kod QR ataupun barcode bila korang membuat pembelian dekat Mesra Petronas. Okay, let's go. Pertama sekali korang buka dulu app Settle. Kemudian bila korang dah masuk kedai Mesra dekat stesen Pam Petronas, korang ambil barang, beli barang semua bagai. So korang just klik bahagian Pay. Klik Pay sini dan automatik dia akan keluar paparan QR code macam inilah. Dan juga barcode. So korang just tunjuk je benda ni dekat cashier dan diorang akan scan. So itu saja guys, cara untuk korang membuat pembelian di kedai Mesra Petronas menggunakan apps Settle. Oh by the way guys, kalau korang masih belum ada lagi account app Settle, korang boleh download dulu account app Settle yang ini guys. Okay, tekan open dan download macam biasa. Lepas dah download, korang boleh register dan korang boleh masukkan kod GTZ2. Okay, so bila korang daftar guna GTZ2 ni, korang akan dapat RM7 dan saya pun akan dapatlah RM7 sekali. Okay, itu sajalah. Okay, kalau korang berminat, korang just masukkan je lah GTZ2. Terima kasih. Sekiranya anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfar dan jumpa pada next video. Assalamualaikum.